Ramai kerja keras gila-gila tapi tetap tak kaya. Kenapa? Sebab buat 7 kesilapan kecil yang bunuh rezeki sendiri. Nak tahu? Jom saya bongkar. Ramai orang sangkut dekat benda remeh nampak kecil, tapi efek besar sampai duit pun takut nak datang. Nak tarik rezeki, betulkan 7 benda ini dulu. Pertama, jangan bangun tidur terus pegang phone. Bangun tidur, terus setting minda positif dulu. Ucap syukur, afirmasi, hari ini rezeki aku melimpah ruah. Bukan scroll TikTok sejam baru bangun hidup. Kedua, berhenti bercakap buruk pasal duit. Barang mahal lah. Duit tak cukup lah. Setiap ayat negatif tu buat duit makin jauh. Ubah skrip hidup anda sekarang. Ketiga, berkawan dengan orang yang positif tentang kewangan. Kalau kawan asyik komplain, kita pun terjangkit. Cari circle yang bercakap pasal peluang, bukan masalah. Keempat, jangan kedekut ilmu. Kalau tahu sesuatu yang berguna, share. Ilmu yang dikongsi akan buka pintu rezeki yang baru. Percayalah, abundance mindset memang berfungsi. Kelima, buat sedekah sebagai rutin. Tak perlu tunggu kaya baru nak sedekah. RM1 pun besar kalau dari hati. Sedekah buka laluan rezeki tanpa kita sedar. Keenam, jangan tangguh-tangguh buat keputusan penting. Rezeki suka orang yang cepat bertindak. Fikir-fikir sampai tua, peluang pun lari. Belajar buat keputusan cepat dan yakin. Ketujuh, sentiasa upgrade diri. Ilmu baru, skill baru, network baru. Rezeki datang kepada yang sentiasa berkembang, bukan yang statik.